PRU 16 ni. Seluruh orang Islam, orang Melayu, orang Siam, orang India, orang Cina yang nak duduk bersama-sama di tanah ini. Oleh kerana tanah ini majoritinya orang Melayu. Warisan daripada datuk nenek orang Melayu. Menerima kemasukan orang lain. Mari duduk bersama. Aman, damai, harmoni. Maka negara ni siasah politik mesti dipegang, dikawal oleh orang Islam Melayu. Kuatkah orang Melayu, bangsa lain selamat, bebas, harmoni, duduklah, menegalah, beranak pinaklah di tanah ini. Tak ada sejarah lagi tuan-tuan, bangsa mana di dunia ni terima orang datang dengan penuh penghormatan. Satu kampung Melayu ada 100 orang, Cina buka kedai, Cina tu hidup aman, bebas, kaya. Semua orang pergi beli kedai dia. Tak ada di tempat lain. Sini ya ada. Dengan orang Siam berkawan daripada dulu, sampai Melayu pun cakap Siam. Baru ni Pok Bengong mana tu? Dia kata Sanusi lulus 70,000 buat pesta ayak. Tu songkran Bengong oi. Songkran yang orang Siam buat pada dulu-dulu ni. Mu tak ada lagi songkran dah. Cik mu tak beranak lagi songkran dah. Betul tak? Bukan baru. Oh dia kata menari. Hak tu gambar di tempat lain. Demo orang Siam ni buat majlis demo, buat pesta tambun ke apa. Dalam wat demo. Yang mu kacang kita tengok pasal apa? Mu kacang kita tengok, kacang ambil gambar apa? Oh betul salah kita. Tuan-tuan sekali tu hak dia, kebebasan dia, dalam wat dia, buatlah. Hak dibenarkan oleh agama dia. Jangan kacau dia. Oh dak demo kutu. Pok UMNO, Pok PA ni kata macam-macam. Nusi bagi duit, panggil budak menari. Macam-macam lah. Ku tak ramah nak sebut lah. Kita hormat masyarakat orang-orang Buddha. Orang Buddha ni dia bukan parti dakwah, bukan agama dakwah. Dia tak ajak kita masuk Siam pun. Mana ada dia duduk sama-sama dia masak makan. 5 tahun buat konten. Ada kan Siam mana tu dia buat konten. Tak apa kita tak kacau demo tak kacau kita. Hidup